Beginilah everyone keadaan trafik kenderaan di salah satu laluan untuk ke Jalan Bukit Bintang. Jadi seperti yang kamu semua mungkin pernah terbaca di sosial media atau official announcement daripada pihak-pihak yang bertanggung jawab, jalan untuk ke Bukit Bintang tu yang boleh tembus terus ke Sungai Wang ditutup sementara untuk memberi laluan kepada event Visit Malaysia tahun yang 2026. Betul-betul sangat banyak kenderaan. Jadi tahap keselamatan di area main event ni pun sangat ketat. Sebab saya pernah ternampak news daripada internet, dijangka Perdana Menteri Malaysia dan juga seorang pelakon yang terkenal akan datang ke Bukit Bintang ini everyone. Dan ada juga beberapa artis daripada Malaysia yang juga sangat terkenal akan memeriahkan lagi pelancaran Visit Malaysia tahun 2026 ini. Salah satu event yang akan diadakan di sini ni sempena Visit Malaysia tahun 2026, tidak lain dan tidak bukan iaitu kempen I Like You. Jadi seperti yang saya katakan di awal video tadi, kawalan keselamatan terutamanya kawalan trafik di area sini ini betul-betul sangat ketat untuk memastikan area laluan di main events ni tiada kenderaan yang masuk. Seperti yang kamu boleh nampak sendiri, sudah semakin ramai pengunjung-pengunjung yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan persembahan, terutamanya perarakan yang akan diadakan di sini everyone. Itulah dia everyone, penampilan istimewa yang bakal kamu boleh expect jika datang ke event ini. Ada penyanyi Faizal Tahir dan pelakon terkenal
Tan Sri Michelle Yeoh juga akan ada di sini. Di hadapan sana tu everyone, mungkin tempat laluan VIP atau penampilan istimewa. Jadi seperti yang kamu boleh nampak sendiri, security tahap keselamatan di area laluan main event ni dikawal dengan sangat rapi everyone. Jadi seperti yang kamu boleh nampak sendiri, pegawai officer di Malaysia ni tengah bergerak masuk ke dalam laluan jalan main event ini everyone, untuk mengawal keselamatan bukan sahaja pengunjung tetapi VIP terutamanya mungkin pemimpin-pemimpin Malaysia yang ada hadir untuk menyempurnakan majlis pelancaran I Like You di Bukit Bintang, Kuala Lumpur ni everyone.